Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok orang Soho kaki jalan ramai orang jumpa dia. Tengok orang Soho. Ramai nak gambar dengan dia. Alhamdulillah. Tengok. Ni jedul. Adik nak bawa tempat makan dagang apa? Ada. Mari. Cakap dah 50 jenis 50 jenis. Tengok. Percaya aku dah. 50 jenis. Ni alhamdulillah hari ni kita jumpa dengan Tuan Lebah ni dia. Nama dia Zuhail Fatani. Zuhail Fatani. Alhamdulillah masyhur. Masyhur orang Mekah. Kita tengok dia punya ni. Memang orang Arab pun cari dia pasal lebah. Dia boleh buat wakaf dia asal lagi sebab kita tak ada buat bangunan, tak ada buat apa lagi. Baru duduk tamu duit untuk nak cari satu tanah. Bila kita buat satu bangunan, hasilnya bangunan tu barulah boleh pergi kepada tulabul ilm, boleh pergi kepada budak yang mengaji, anak yatim dah. Lah ni tak lagi. Lah ni baru kita duduk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ni Bang Cik bersama dengan saudara Haji Adil Fatani. Kita nak ke mana ni Adil? Hari ni special sikit kita buka puasa. Hari ni dekat rumah wakaf Al-Fatani. Waqf Mu'in Fatani. Okey. Jadi semua satu orang Fatani semua akan ada sana. Okey, benda ni memang tiap-tiap tahun lah. Tiap-tiap tahun. Cuma Bang Cik tahun ni kata Haji Adi kata jom Bang Cik kita buat vlog pasal perjumpaan orang-orang Fatani Dia tak kira orang Saudi dengan orang ikan mas rumah. Dia besar-besar, level besar-besar je semua ada. Okey, dia kiranya sebab kita kalau orang Jawi ni ataupun orang ni kita kena tengok kau sebab ada pemegang ikamah dengan juga ada orang Saudi. Ni bersama kita juga dengan kaki jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaki jalan hari ni kerja Melayu Ada siapa-siapa sponsor? Tak ada. Kaki jalan patutnya ada orang sponsor patutnya. Tak ada. Tak ada Okey, Bang Cik tak dapat sponsor lagi, kita pakai jubah Okey, kita tak dapat sponsor sebab orang kita tak main TikTok. Sebab orang main TikTok lah ni orang sponsor ni, tapi tak apa. Sekarang ni alhamdulillah tadi kita tunggu kaki jalan dekat Kudai. Sebab kita suruh sebab kita orang nak pergi ke Masjidil Haram sekarang. Untuk pick up kat Masjidil Haram agak susah dengan jam. Jam tak apa sebenarnya, tapi takut tak boleh masuk. Sebab tu kita suruh kaki jalan ambil bas dari Kudai ni. Terus kita orang pick up kat sini. Lepas tu dia punya tu kat mana? Kat Zaidi dekat Zaidi. Dia road Jeddah lah Zaidi ni, InsyaAllah. Jadi kalau tengok orang pun sebenarnya kita orang pun dah terlambat ni. Tengok kat masjid sekitar Mekah pun dah buka sufra Sufra ke Safra sebutan dia. Sufra kat tepi-tepi ni dia tengah jual air kan Subiah. Air tuak Saudi. Orang Mekah je dia. Nanti kita try. Minum tu istiqamah solat. Dia jangan dia kalau nak kena minum jangan kena minum selalu. Dia jangan duduk simpan 2-3 hari. Lepas tu memang bertenaga naik kepala sebab air Subiah tu buat daripada roti. Roti dengan kurma apa semua. Perai juga. Peram. Jadi sekarang ni orang sebab bagusnya syarikat Subiah ni, syarikat apa? Khudari ni dia memang dia jual pagi, lepas tu dia suruh orang jadi siapa nak berniaga, ambil dengan dia jual. Tapi beratur dia panjang Ya Allah, janganlah pergi beratur. Tak kena beratur dengan kereta ni. Seksa. Sebab itulah
boleh makan sampai RM5 satu botol. 20. 20. Dia mau utus satu botol tu RM10. RM10 sekarang. Dia beli 10, dia mau jual 20. Beli 10. Sudah. Beli 10 jual 10. Bayangkanlah. Tapi nak beratur dia daripada pukul 10, pukul 1 tengah hari pun dapat. Janganlah beratur. Tapi tak apa, itu cerita lain pula. Air Subiah tu nantilah Bancik review. Sebab Bancik pun nanti nak pergi Bazar Ramadan Saudi Bazar Ramadan Mekah. Nanti kita ajak saudara Adil. Kita dari dulu lagi dia dah ajak Bancik pergi ke tempat kampung Afrika. Rohingya ke apa, Bancik je malah nak pergi. InsyaAllah. Apa? Khaldiah. Khaldiah. Okey. Pasar Rohingya Khaldiah. Ke pasar Rohingya apa semua nanti kita pergilah lain kali Siapa nak barang murah? Barang murah. Jamaah DIY ke nak beli ayam murah ke apa? Di Khaldiah. Di Khaldiah. Ya Allah. Tak apa. Murah. InsyaAllah kalau kita ada masa tengok kaki jalan rasa nak bawa, kita bawa malam ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, dah 4 minit ni opening ni. 4 minit dah opening. Biasa 2 minit Okey, macam biasa kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Okey, Zas. Ya, ni tengoklah keadaan di Kudai sekarang tengah jamnya nak cek parkingnya. Memang tidaklah. Tahun ni memang Bang Cik rasa kurang tinggi sikit. Okey. Mana tinggi sikit. Okey. Ni kereta ni tinggi sikit. Ni dia. Tinggi. Inilah keadaan petang-petang sekarang pukul 5.53. Lagi setengah jam nak buka puasa. Geng-geng. Hari ni hari Jumaat sebenarnya ni. Hari Jumaat, geng-geng motor apa ni? Harley Davidson Harley Davidson, Ibrahim Khalid, Zaidi kita menurut Jeddah. Macam inilah keadaan pukul 6. Pukul 6 petang di kota Mekah. Tengok jalan pun agak jam. Bezalah Bancik duduk 8 tahun dengan 5 tahun yang lepas. Kalau nak dekat maghrib ni rasanya dah kereta kosong Kalau dulu-dulu Sekarang ni memang sepanjang masa. Dia tak kira. Mekah dah tambah ramai. Dah berbezalah dengan sebelum Covid dengan selepas Covid. Itulah pengalaman Bancik duduk kat sini. Memang beza banyak. Dia dah menuju ke arah kemodenan. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah tengok matahari comel. Tiba-tiba kita terpaksa kecek Kelantan hari ni sebab kita nak pergi tempat orang petani. Jadi sebab Bancik tak boleh kecek siang, jadi kena kecek petani tapi sebab banyak-banyak sini pun sebenarnya ramai hak boleh kecek siang lagi kalau orang tua-tua lah. Kerana ada boleh kecek siang lagi. Ketai madai. Tapi kita boleh, kita ada translator belakang ni. Tak boleh. Boleh lah udah-udah tapi bila Bancik kata tanya tadi makanan malam ni makanan nasi arak ke makan gawat? Tak, dia kata ada 50 jenis makanan. Orang bawa sikit-sikit kita tengok. InsyaAllah kita tengok ada nasi kabu malam ni. Ada nasi kabu Saudi Budu buat sendiri ke budu Malaysia? Budu petani. Sebab time Covid hari tu peset ni buat budu sendiri. Sebab Covid barang tak boleh masuk. Buat budu sendiri. Kata bukanlah. Ikan belakang semua dah sini mana? Jangan risau ikan sini. Tapi bila Covid lepas tu kan terbaik boleh terbaik mula dia guna budu daripada balik petani lah. Dia tak buat budu sendiri lah. Hari tu budu jadi mahal Covid. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Ni ni sebenarnya rumah wakaf petani ni. Rumah wakaf set-set petani hak rasmi. Bukan hok main-main. Dia buat kat atas. Bukan wakaf mulut. Bukan wakaf mulut ni. Memang hok rasmi. Dia buat kat atas bangunan ni. Ni dia. Siapa dah? Tempat kita. Ni dia. Atas bumbung kita buat apa? Buat ni. Buat jamuan atas ni. Sejuk sekarang ni. Tahun ni sejuk. YouTuber ke mana? Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, makanan semua serah kat AJK. Okey. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita lagi wahan masyhur ahsan min. Tengok orang Soho kaki jalan ramai orang jumpa dia. Tengok orang Soho. Ramai nak gambar dengan dia.
Alhamdulillah. Bakar pun bakar baju Melayu. Dia. Tengok. Ni jedu. Adik nak bawa tempat makan nega apa? Ada. Mari. Kau cakap dah 50 jenis 50 jenis. Tengok. Percaya aku dah. 50 jenis. Ni awak buka puasa. Tengok. Ngai kunafa. Ni barang manis ni. Barang manis. Campur-campur barang sikit-sikit. Ada mihun goreng. Sini. Tahan. Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, ngadi. Ngadi. Ni mihun goreng, samosa. Ni gapo tahu ni? Ni gapo tak tahu? Macam-macam. Tengok sekali tak doleh. Assalamualaikum. Tengok. Dia campur-campur lah. Semua bawa sikit sore. Dengan spaghetti apa semua. Alhamdulillah. Dengan buah. Orang-orang lama semua buat kerja. Orang muda lah ni duduk lah. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kita orang baru je selesai solat maghrib. Ada yang nak solat sunat. Ni macam biasalah sufra sudah dikeluarkan. Kita orang makan lepas solat maghrib. Kat sini kita boleh tengok orang berbahasa Melayu ada, orang berbahasa Siam ada, orang berbahasa Arab ada. Tiga-tiga ada. Itulah. Sekali-sekala berkumpul insya-Allah dengan kesibukan di Kota Mekah ni. Okey, dan kebanyakannya yang hadir kat sini ni yang lahir kat sini. Yang lahir di Kota Mekah lah. Orang lama Mekah, insya-Allah. Agak baci tak tukar orang Hari ni kita jumpa dengan orang Soho. Ada nak ajawi. Sehat. Ada Sehat, alhamdulillah. Mana? Okey semua? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Masyaallah sudah lama tak nampak ni. Ramadan Karim semua ni. Ada nak ajawi. Ya, alhamdulillah. Lama tak upload video pasal Mekah. Sebab sibuk kerja. Kerja. Keliling Mekah, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh jumpa. Alhamdulillah. Ni tiap-tiap tahun macam ni lah. Kalau kita semua ni jadi buka puasa sekali bersama semua ni. Ni kalau kita tak jumpa 1 tahun dah. Ni jumpa di sini, hari ni jumpa sini. Semua ni buka puasa bersama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Pada Adnan Ajawi. Siapa-siapa kenal orang Adnan Ajawi ni buat YouTube bersebelum pancik lagi. Pancik. Dan ni kita semua akan tanya dulu Adnan Ajawi. Adnan Ajawi. Ni. Nak kaki jalan. Waktu tubik dah makanan. Makanan kita tubik dah. Tengok. Ya siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Gini. Ni dia macam-macam hari ni. Ada laka. Ada belakang makanan Arab, ada manis, ada masak, ada. Tengok ada Nek Ajawi, dia busy lah ni berkomuniti lah ni. Ni macam-macam guys. Macam-macam guys. Okey. Kita tengok nasi kabu. Nasi kabu, siapa kata nasi kabu tak ada? Ada. Martabak ada. Ada belakang. Boleh insya-Allah. Mana kita interview kaki jalan tiba-tiba berbuka dengan sep-sep tani kat sini ni. Mana? Kita sangat kejut lah. Syok juga tiba-tiba habis ada ajak kita mari buka puasa. Tapi berpio mari sini Allah. Muka Melayu. Muka petani tapi kecak Arab. Duduk sini ada 3 bahasa. Bunyi Arab banyak, bunyi Melayu Jawi. Sia ada. Ada sia ada. Ada masya-Allah. Tapi macam mana? Ada rasa kena tiba-tiba mari Mekah terasa seperti duduk kat tani. Waktu memang perasaan memang hebat. Dok kita nak kata tok nenek kita dulu tu dari petani tu pindah mari sini lama tu. Benar tak? Ni boleh tengok lagi bukti-bukti
orang petani hok duduk sini lagi tengok ni. Adik-adik apa hok kecil-kecil ada lagi hok boleh kecek Melayu. Ayuh dia ajar kemah. Kemah. Jadi dah duduk sini. Atau nak duduk sini sebulan 2? InsyaAllah. InsyaAllah okey. Kita nak belajar bahasa Arab insyaAllah. Belajar bahasa Arab. InsyaAllah. Jangan risau. Tak ada bahasa Arab pun. Boleh hidup sini. Jangan risau. Okey, insya-Allah. Ni duk beritahu ni. Apa Syurbiah? Apa nama ni? Suria. Subiah. Salah sebut Subiah. Ni dia. Air tuak daripada roti kurma. Dia asal warna putih. Tapi dia tahu berwarna merah bagi sedap sikit. Jadi dia jual kat tepi jalan tu ada 2 jenis ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Ni. Ajak. Mana kamera ni pusing-pusing. Ni dia botol kecil. Bahasa Arab, bukan bahasa petani. Okey, bismillah. Suduk. Hati-hati lo minum. Hati-hati minum. Hati-hati. Memang sedap ah. Dia jangan tahan. Minum lah tu. Ni ada nak ajawi antara YouTuber Mekah YouTuber Mekah. Ada Facebook. Alhamdulillah hari ni kita jumpa dengan Tuan Lebah kan. Ni dia. Nama dia Zuhair Fatani. Zuhair Fatani. Alhamdulillah masyhur orang Mekah. Kita tengok dia punya ni. Memang orang Arab pun cari dia pasal lebah kan. Kita ingatkan orang Yamani lebah tapi rupanya orang Patani kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bawa dah lebah nak cocok tak? Bawa lebah. Ada nyakit apa-apa tak? Nak cuba. Nak cuba pocok. Nak cuba cocok. Ya dah. Selalu. Kita tengok Pak Selalu, Pak Selalu lebah tengok bawa lebah mengatakan syifa. Ini mana ada? Ada sakit apa-apa tak? Ada sakit apa-apa tak? Sihat lagi. Tak ada sakit dengan berat. Bawa lebah. Apa tengok lebah sihat lah. Bawa lebah ke rata-rata. Kita tengok tani ni. Sihat dah. Takut ni cocok. Ni. Baru kita tahu orang kita semua hebat-hebat sebenarnya duduk Mekah ni, alhamdulillah. Nak try? Nak ambil video tak? Mai kita tolong ambil video. Tak. Nampak nak lelaki. Ada sakit belakang ke? Infection ada. Sakit ni buka baju. Jadi ke mana? Duduk lama-lama office kat Tanam. Ni berapa betul menjadi faham. Ada tak? Kita tengok. Tok guru kita. Tok guru mari dah check. Berbancik jangan kena main orang petani. Buka baju. Buka baju kena nyocok lalu. Kena nyocok lalu. Terus. Baru kita tahu perubatan pakai lebah ni. Tak lekat. Tengok dia buat gini. Cocok lalu. Ni bukan lalak ni lebah ni. Asal palon. Jangan usik. Jangan usik. Dia tu lah tu. Tengok. Dia patai kata sakit lengah-lengah. So cukup lah. Tengok. Sekejap lagi kita Cukup. Bagus. Tengok. Ni buah kita, buah lebah. Okey, buah. Mana rasa kena lebah hari ni? Hari Mekah kena lebah. Tengah rasa kan? Lain dengan lebah Jawi tu. Lebah Jawi dia besar sikit Ada kita naik toleh tu dok. Noh tu sakit tu Tapi hak ni rasa teh ada tu sikit. Teh ada tu sikit.
Tapi wasa be. Rasa ada orang nangis dah ni. Ni orang serah diri dengan lebah. Gitulah. InsyaAllah. Tapi untuk syifa lah. InsyaAllah untuk berubatan. InsyaAllah. Alhamdulillah kita suruh Adnan Ajawi lah. Terjemah. Okey. Dia apa lebah ni baik untuk gapo? Untuk sakit urat ke, penipala ke? Dia sakit gapo? Mana tadi? Gua apa? سم النحل يعالج مشاكل الجهاز العصبي العضلي المفاصل اي ترجمه Madri. Kerana ubat ni dia buat sana ya. Jadi ubat untuk mafasil, untuk tulang-tulang macam tu. joint Tulang macam tu. Lepas tu Muscle. nerve Lepas tu lebah ni memang khas. Boleh tak guna lebah daripada CA ke guna awak Mekah tu? mana? Asam mana lebah ni? mana-mana boleh Mana-mana boleh. Tak kisah asam mana. Ikut madu. Okey. Tak cuma dulu selalu mandi je lah. Tapi kena ada orang tahu lah. Mungkin mana-mana cocok. Jadi kena rasa tempat dia. Ada tempat dia. Dia kena orang pakar lah. Jangan buat kosi Jangan sakit mata. Jangan buat kosi. Mudah-mudah nak kata supaya dengan jagung Cina. Jagung Jagung Cina tak boleh cocok koseh. Kena ada tempat. Madu ni ada tempat. Ada tempat. Kari nak terang. Supaya kalau dia tempat. Madu dia kalau dia ketik, dia bekak dia. Ni awak tak bekak. Okey. Tak, kalau orang umrah nak mari berubat boleh tak? Orang mari umrah Macam nak murid mari Nabi berubat. Zabit saya zakit dia alim. Boleh. Boleh. Dia khusus dia masa. Memang khusus. Nak madu pun beli dengan dia pun tak ada masalah. Kalau nak jamin madu asli dengan Ustaz Zuhair. Ustaz Zuhair ni dia buat madu penuh tubuh dia ni. Nak masuk dalam Jenis mereka. InsyaAllah. Penuh tak nampak tu. Kalau kita masuk di kio masuk di jenis. Tengok dah. InsyaAllah. Masuk di jenis Ustaz Zuhair untuk Allah yang aina Ustaz. InsyaAllah nanti apa-apa kita tanya Adi Kalau nak orang-orang umrah nak berubat ke mana dengan Adnan Ajawi. pun nak terjemahan dia Allah Taala. Terjemahan terus ya nak. Terjemah Indonesia. Okey, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. Ada kak. Boleh. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah ada kak. Okey, insyaAllah. Ni dia. Nanti apa-apa kita boleh berubah. Dengan orang petani kita sendiri. InsyaAllah. Ni tak pernah weh kan? Ni biar lah kan? Buat dah. Halas. Okey. Takut dah. Ni dia. Ni dia. Kaki jalan takut dah. Takut lebah ada di belakang dia lagi. Tak ada dah. Okey. InsyaAllah. Ni dia. Ni dia. Kortizon. Alhamdulillah hebat-hebat orang kita. InsyaAllah. Ini kortizon asli. Kortizon asli. Dia nama Wakaf Mu'in Al-Fatani. Nama Mu'in Al-Fatani tu, Mu'in tu dia syakhsiyah i'tibariyah. Panggil kata orang tua tak ada nama ada siapa hari kiamat. Ada nama Bacacung, ada nama Bak lah. Ada belakang tapi nama dia tu Mu'in Al-Fatani tu duduk siapa hari kiamat. Lepas tu tak ada orang boleh saka dia tu. Tu. Lepas tu Wakaf Mu'in tu jadi ada satu majlis nama Majlis Isyraf dan Nizarah. Majlis tu Muhandis Muhammad ni yang ketua. Saya ni Fauzi naik dia. Kapten Ahmad sana di atas Satu amin. Ni anak kita Wa'il tu jadi nazir pada wakaf. Ni Ustaz Hussein Harun yang tak mari malam ni, tak nampak. Ni Profesor Asif Pak Haji. Ni Hussein Wan, ada Hussein Wanti ada atas. Ni Dr. Muhammad Ibrahim. Bomo besar jugalah di Saudi. Ni satu majlis ni lah dia jaga wakaf tu nak jadi macam mana jadi supaya tak nak jadi laju naik, jadi hak nak cara siapa-siapa orang hak boleh dapat hasil wakaf ni. Tu. Jadi wakaf kita buat ni untuk orang yatim, untuk orang seking, untuk orang nak sambung ngaji, untuk nyakit-nyakit nak ubat. Tapi semua tu gitu kan pada orang asal tani. Mana-mana ibu bapa dia petani, turun dia tu boleh. Bila dia ada satu asal. Ni khas kau untuk orang petani kita ya. Ni. Hak ni ru'yah kita sajalah, ahdaf kita dengan risalah kita untuk tu. Nak tunjuk hak ni hak penting sikit. Hak penting sikit hak ni nak tunjuk. Pada wakaf Mu'in Al-Fatani ini dia boleh dapat pada terkhis untuk
Wazarat Asy-Syu'un Al-Islamiyah wal Awqaf. Dia boleh dapat di pada tahun 1438. Lepas tu dia boleh syahadah cara buat menegak ada syahadah nama Mu'in juga, bukan nama orang, nama Mu'in sendiri, nama wakaf diri, Mu'in Al-Fatani, muassasah wakaf Al-Fatani. Ni ngasije ni dia boleh buat cara istithmar, boleh cara menegak mana-mana. Ni cenduk hak wakaf. Cenduk hak wakaf ni sebut dalam sini. Ya sebut di sini tusraf hadha al-waqf mustaqbalan, ya boleh pada ain hibat wala min ahli al-khair wal bir gitu. Kau ada orang bertanding. Siapa dia bertanding? Tanding itu asahu wa kullu man yanhadir nasabuhu min jihat ahad abawai, mari daripada titih ibu bapa dia mana daripada iklim Fatani, hak duduk di janub Thailand. Panggil apa janub Thailand? Tiga wilayah. Dak janub Thailand tu panggil apa? Janub. Syamal, janub, syarq, gharb. South. Al-muhtajina minhum. Ni yang bagi pada aramil. Aramil tu orang panggil apa? Aramil hak laki mati tu panggil aramil kan? Aitam, marda, orang sakit, orang anak yatim, fuqara, طلاب علم خاصة منهم في المرحلة الجامعية وبعدها برامج ثقافية حق تهنين kita نتاج علمي أدبي علمي والعناية بأوقافهم كل مسائل. Jadi hasilnya wakaf ni semua pergi kepada orang hajat ni, ahli zakat tu. Lepas tu bila kata mari hari mana satu hari kata wakaf Mu'in Fatani ni duduk tolong orang sakit, orang apa, kata cukup dah duduk dalam negeri sini ni, duduk dalam Mekah kita kata dah, kata cukup dah, duit pun pada pasal tu kata ada lebih, boleh nak tolong mana-mana anak tani kita duduk di mana segelia dunia. Tu bila sama kita kata dia nak sama ngaji taklih, so kata dia duduk di Mesir kata. Kita hatta tanah kata dia asal tu orang tani, dia hajat sungguh, dia kena mengaji lah. Tu barulah kita boleh tolong dia. Tu bila tu duit boleh gila keluar tu. Bila hak sini ni dia kata cukup. Hak anak yatim tani hak sini ni kata cukup, barulah kita boleh singgah dia kat luar. Di mana-mana. Ni masakah kita agama-agama ni masakah kita buka wakaf ni lah. Haflah hari kita buat wakaf ni. Jadi alhamdulillah hari tu banyaklah orang Jawa kita lah ni kurang dah dalam wakaf ni. Hak kita hajat lah ni nak minta tolong orang tani kita ni, hak duduk di Jawa ni, kalau dia mana awak bagi ke amale wakaf. Zaman dulu banyak orang Jawa kita duk buat dah, tapi bila dia buat wakaf dia mau buat atas nama orang. Cenduk ni naik bukan naik atas Mu'in Fatani, dok naik atas Fauzi kita, sebab kita ni orang rakyatan sini buat dengan nama kita. Bila anak orang kita jadi milik lah. Titih kita Isa nu, cucu cicit kita nu Isa, lama-lama dia masih lupa kata ni wakaf. Boleh jadi saka. Sebab kalau keturut undang-undang dia. Lalu hanya Mu'in Al-Fatani ni tak ada orang boleh saka dia. Duduk sampai dunia, sampai akhir dunia. Dia ada nama CJ ni. Sijil Madani ni. Jadi hak rasmi ya. Hak rasmi. Jadi rasmi. Banyak hak wakaf ni tak rasmi. Wakaf lafaz saja dah. Wakaf lafaz saja. Jadi bila anak beranak ambil ni nak ambil mula tanah tu. Bila mari anak dia tak tahu kata ni wakaf sama tok dia dulu. Bila mari ni jadi nak balas lah. Ni tak ada siapa boleh saka. Ni tak ada saka. Dia tak ada anak cucu ni. Dia duduk hidup siapa? Boleh buat. Ni dapat sini. Itu pada majlis qadi ni. Ni cenduk ni. Mengaku dah lah. Jadi dia pun sini ni ada nombor akaun. Bila kata kita kata 50 kok kalau dia mau boleh masuk buat wakaf dia kata niat kata 50 kok. 50 kok kalau buat dalam tanah hari ni boleh nyak mana dah? Boleh nyak ano dah dia mau boleh pala tu. Lepas tu dia boleh buat wakaf dia asal lagi sebab kita tak ada buat bangunan, tak ada buat apa lagi. Baru duduk tamu duit untuk nak cari satu tanah. Bila kita buat satu bangunan, hasilnya bangunan tu barulah boleh pergi kepada tulab al-ilm, boleh pergi kepada budak orang mengaji, anak yatim dah. Lah ni tak lagi. Lah ni baru kita duduk tambung ya. Tapi nama dia mari daripada asas buat ni sahih kita kata saat ni. Kita boleh buat cenduk ni. Tapi tak nama, tak apa siap. Sebab kata hari beranak lah. Kalau ni kita bubuh butir apa semua siap jadi nak mari, nak tunggu dia menjiruh je lah. Jiruh nak naik. Nak tumbuh naik. Tu bila boleh makan buah tu, pergi ke anak yatim.
hasilnya dia tu. Ha. Okey, alhamdulillah lah. Kita tak sangka orang kita ni cukup hebat bermacam-macam, ada yang ilmuan agama, daripada perubatan syifa, daripada lebah Alhamdulillah. Okey, kita rasa cukup sekadar ni. Bancik pun nak bermesra dengan dia orang. InsyaAllah jumpa ustaz pun. Ustaz dah lama tak jumpa, insyaAllah. Kelantan sini. Kelantan sini. Riak ni. Daripada Riak. Oh, alhamdulillah. Oh, Riak. Gitulah. Alhamdulillah bulan puasa ni lah kita beramal mesra. Sebab kalau bulan-bulan lain keduri kahwin ni kita jumpa. Kalau bulan puasa ni kita selalu jumpa lah. Sebab Kumpulan pemuda-muda Melayu kita. InsyaAllah. Ada dalam dekat 20 tahun dah ni. Ikut 20 tahun. Ada orang Saudi, ada orang petani lagi. Ada orang Thailand lagi. Ini kita buat tiap tahun macam ni lah. Untuk punya panggil masyarakatan kita. Untuk kemasyarakatan lah. Supaya kita tak lupa asal-usul. Ya, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di next vlog, insya-Allah. Inilah kehidupan di Mekah.